Dulu orang curi zaman kita ingat zaman kita budak-budak 80-an. Orang curi sejik, ada curi sejik. 80-an dia orang curi dah. Hari-hari orang curi. Dah masuk curi sejik. Lepas ni masuk sejik. Ikat ngetong tak ada ngetong tok ngai dah ada sejik, castingkan ruang dah ada sejik. Ada benang titik ngegang, awak nengok awak duduk mayasa macam-macam seng bawa dengan kayu jarum kerah cokeh. Awak dengan bakar dengan bawa welding apa semua habis curi. Ni hari ni bahan biji zakat pula ni. Berapa juta? 2 juta. 200 juta orang agama terlibat juga. Kayak gitu baik nama. Ni sekarang tengah spin. Nak edo tengok. Itu orang curi je melo bahan 3 bulan je. Curi melo. Curi telur 4 utir 6 bulan je. Faham lagi? Kayak gitu tengok. Ratus-ratus juta. Tak takut sikit dah. Piti zakat. Piti orang miskin. Faham? Tak kira mu siapa mu orang besar pakat mana sekalipun hebat mana. Akhirat atas dunia tak terima sembahyang. Hati haram. Guna awak beli kereta pun termasuk makan juga. Makan tu maksud makan bukan telang, ambil manfaat. Dah sampai 200 juta berjuta-juta piti haram. Kalau seria pun masuk neraka. Sahabat Nabi berkata, "Man ishtara sauban bi asharati darahima." Barang siapa membeli baju 10 ringgit, 10 dirham. Okey. Dirhamun minha min haram. RM1 daripada duit haram. La tuqbal salatuhu ma dama fi, tidak akan diterima sembahyangnya selama dia pakai pakaian itu. Itu baru seria. Faham? Piti haram sikit, piti halal banyak. Harta haram sikit je. Harta halal banyak. Kira mana? Kira haram. Sebab apa? Iza jitama'al halal wal haram fagullibal haram. Okey? Apabila bercampur yang halal dan yang haram, maka dikira haram. Okey? Air zam-zam 1 gelas. Air kecing 1 titik. Boleh minum? Air zam-zam segelas. Kecing setitik dalam. Kucah-kucah boleh minum? Ambus titik kan? Fagullibal haram, dimenangkan hukum haram. Bubur air segatang, tak yang munah sudu. Tak yang munah sudu buah kucah. Bubur air segatang, faham tak lagi? Tak ayam sudu boleh makan. Dah kita lah ni bukan sudu 200 juta ni. Tak